Okey, first saya akan menjahit zip belakang untuk baju ni. Okey, cari zip yang sama warna. Okey, saya tak jumpa yang warna sama, so saya guna warna ni lah, warna kuning. Okey, so tandakan 1 inci daripada bawah ni, daripada dia punya last dia kan kat sini. Kurang daripada tu lah. Biasanya 1 inci daripada tu, kita akan jahit dekat situ. And then kita akan jahit, saya akan jahit sini dummy. Okay, basi dia kalau pola standard yang ada kat situ, basi dia 1 inci. Double off. Okay, untuk baju half scale ni 0.5 inci. Dia separuh daripada yang betul punya. Okay, yang tu saya jahit kasar. Start, end, back Yang ni tacking. saya jahit biasa, normal. Okay. And then saya akan buka ni dan iron. Okay. Ni saya jahit teruslah tu ya. Dart belakang. Okay, ni saya dah iron. Dan iron jahitan tengah ni dan juga dart. Dan saya akan buka semula jahitan tengah ni. Kena minyak mesin. Okay. Okay, biasanya basi belakang ni 1 inci kan. Okay. And then saya akan jahit ni. So saya akan guna tapak jahit tepi. Jahit tepi pula. Tapak ni. Tapak zip sorok. Okay, untuk detail jahit zip sorok boleh tengok kat video saya yang lain. Okay, yang ni saya just nak cepat. Saya buat biasa saja. Okay.
Okey, ini dah siap jahit zip sorok. Saya akan jahit ni. Apit leher belakang. Dia ada macam-macam teknik. Yang ni teknik saya lah. Yang ni, tadi saya tak ambil basi kan. Saya just jahitkan dekat sini. Letakkan dekat belakang zip ni dan saya jahit. Okey, buka tapak dulu. Okey, letakkan kat bahagian zip belakang ni, ke atas dia. Dan jahit macam ni. Okey. Pusing belakang. Jahit tindih. Tindih kecil. And then jahit dekat sini. Macam ni. Jahit ikut basi leher tadi suku kan. Okay. So sini jahit suku inci.
Sama juga dengan kat sini. Dan tindih kecil macam ni. And then pusingkan ke sini macam ni. Jahit suku inci ikut basi leher anda. Basi leher macam ni, satunya suku inci. Okay. And then snip. Okay, kita snip kat bahagian yang melengkung supaya dia tak tertarik. Okay, ni anda terbalikkan dulu, check zip tu sama tak hujung dia. Okay, bila anda tutup, sama tak? Sama tak? Ni lebih kurang kan? Okay, okey lah kalau macam ni. Kalau macam obvious sangat, anda kena jahit semula lah. Jahit dalam sikit, salah satu daripada ni. Supaya dia sama. Okay. And then ni, saya akan jahit kat sini. Jahit tindih dekat sini, basi dia menghala ke lapik leher. Supaya jahitan tu tak nampak daripada luar. Okay, macam ni. Macam ni. So daripada luar ni, tak nampak jahitan. Ni pun sama. Boleh start daripada yang mana lah, yang mana yang boleh. Sejauh mana yang boleh. Okay, so siap bahagian belakang. Okay, next kita akan jahit hadapan hadapan baju. Okay, kita boleh jahit dart dulu. Siapa yang nak jahit dart depan, kalau tak nak jahit dalam depan, boleh tinggalkan saja, tak payah jahit. Okay. Start daripada yang saya tanda tadi, masuk ke dalam sini 1/2 inci dan balik kepada yang bawah dart tu. Ini pun sama. Okay, dart siap. And then ni lapik leher. Okay, biasanya kita akan dapatkan tengah sini. Dapatkan tengah sini.
temukan tengah kat sini, tengah bertemu tengah. Pinkan. And then kita boleh jahit. Okay. Lepas tu kita snip kat bahagian melengkung. Lepas tu macam yang di belakang tadi, saya akan jahit tindih macam ni. Basi ni menghala ke lapik leher. Ini adalah untuk kekemasan jahitan. Okay. So anda boleh iron. Dan kita akan sambung bahu nanti sekejap lagi.